What's up guys, so hari ni kita nak buat hot chicken tenders yang dimakan dengan creamy white sauce. Sangatlah sedap. Okay, first korang ambil tepung bestari, splitkan dua. Satu bahagian tu korang campurkan dengan air bagi dia basah, and then celupkan dengan kita punya isi ayam yang potong panjang-panjang lah. Lepas tu ambil ayam tu, celup dengan tepung bahagian kering yang kita boleh goreng. Make sure minyak betul-betul panas, goreng sampai dia jadi crispy golden brown macam ni. So sementara tunggu ayam tu siap masak, kita nak prepare dia punya spices lah. Korang ambil satu sudu serbuk paprika, satu sudu cayenne pepper, and then tambahkan setengah sudu garlic powder, and also setengah sudu chili flakes, and then tambahkan garam secukupnya dengan satu sudu brown sugar. Lepas tu ambil minyak goreng ayam yang betul-betul panas tadi, tuang ke atas untuk kita masak kita punya spices ni, and siaplah kita punya hot oil. So ayam tu korang boleh mandikan dengan minyak tu, lepas tu kacau-kacau melekat dia punya spices, boleh angkat. Tapi belum siap lagi, kita perlukan sos. Untuk sos korang ambil 3 sudu yogurt yang flavor original ni, tambahkan 3 sudu QP mayo, perahkan lemon sikit, masukkan black pepper, masukkan 2 ulas bawang putih yang dah ditumbuk hancur, and also garam cukupnya. Kacau-kacau, siap kita punya sos, and then boleh celup kat dalam. Panjang narrationnya, tapi aku dah kecuali Leo ni. Ini boleh makan panas-panas. Dia tak adalah pedas yang sampai luar kawalan, pedas dia just nice. Cicang dengan creamy sauce tu memang dia balance. And surprisingly, korang tak perlu buttermilk ke apa, boleh buat simple macam ni saja dekat rumah. Okay, selamat mencuba.